Berapa banyak lagi loji yang kau akan tutup sebelum kau puas? Sabar. Awak tenang. Aku bukan nak tutup. Tapi aku nak buka. Aku tak faham apa yang kau cakap. Kau takkan faham, kan? Even satu dunia pun takkan faham. Anak bini aku mati disebabkan banjir besar dulu. Mati disebabkan sistem ni. Sistem ni dah bunuh keluarga aku. Sekarang ni giliran sistem ni pula rasa apa berarti kehilangan. Kau stay still. Kau buat apa ini? Tuan, kita kena bertindak sekarang. Dr. Rahim baru lancarkan kod Scorpion Prime. Jika sistem tak dikunci semula, lembangan akan terbuka dalam masa 90 saat dari sekarang. Seluruh kawasan akan mengalami banjir besar. Jangan dah. Oh my God! Kau nak buat apa pula, Johan? Semuanya dah terlambat. Tuan, cuba cari switch fizikal utama. Tekan dan padamkan. Cepat Tuan, kita dah tak ada masa. Tuan, sistem masih aktif. Aku yang cipta sistem ni. Aku jangan boleh matikan dia. Kita tak ada pilihan lain. Saya terpaksa masukkan virus itu ke dalam sistem kita. Tapi kalau awak masukkan virus, awak takkan sempat keluar. Kalau saya tak buat, banyak lagi nyawa akan terkorban. Ini memang tanggungjawab saya. Selamat tinggal, Sarah. Kapten, Selamat tinggal, Tuan. Tuan, sistem dah stabil. Kod Scorpion dah ditamatkan. Terima kasih, Kapten Petra. Kapten Petra bukan sekadar ejen taktikal. Dia pelindung, dia sahabat dan dia Wira. Hari ini sistem kita stabil. Tapi harga yang dibayar adalah sebuah jiwa yang tak terganti. Kapten Petra, kami teruskan perjuangan ini untuk awak kerana kami tahu musuh paling bahaya bukan di luar tetapi dalam sistem kita sendiri.